Nak cari skuter urban, inilah dia Kiwi XDV 180 Evo. Harga pun memang sangat murah, 10k macam gitulah. So jom kita review XDV 180 Evo ni. Let's go. Kiwi ni dia datang dengan ABS dual channel depan dengan belakang berserta dengan traction control yang korang boleh on dengan off. Bahagian fork dia pakai USB fork, bukan teleskopik. And then tambahan lagi, dia punya windshield boleh adjustable bye. Tarik macam gini. Nampak ni tinggi, ni rendah. Tinggi, ni rendah. Dan satu lagi feature menarik iaitu dashcam. Resolution dalam 1080p plus display pula dekat meter 7 inci TFT tau. Setakat nak nampak nombor plate kereta motor lain tu memang jelas lah boleh nampak. Macam yang saya cakap tadi, untuk paparan screen dia bersaiz 7 inci TFT. Korang boleh bluetooth dengan telefon, find kamera dashcam ni dekat telefon korang, and then korang boleh adjust UI paparan screen korang ni nak meter macam mana gitu ke apa ke. Dekat sebelah paparan screen ni didatangkan sekali dengan port pengecasan USB-A. Kalau korang tanya kena hujan ke apa ke, tutup je lah ni bahagian ni ada motor. Yang menarik pasal motor ni, dia ada lampu RGB baik dekat dia punya analog button ni. Untuk capacity tank dia 10 liter lah. Yang saya cakap special pasal compartment tu, dia ada banyak. Dia bukan kiri saja, dia belah kanan pun boleh. So kalau korang ada 2 telefon, kiri kanan. Tapi satu compartment ni boleh masuk lah 3-4 telefon. Yang korang ada telefon banyak apa? Terusnya untuk compartment bawah seat storage tak berapa nak besar sangat lah. Korang nak letak helmet full face tak muat sebenarnya, sebab dia punya lengkuk seat ke bawah. Korang tengoklah seat ni dia lengkuk ke bawah untuk bagi korang keselesaan. Terpaksalah korbankan size storage bawah seat. So kalau korang tanya saya apa yang boleh simpan, setakat helmet stern boleh lagi lah. Di bahagian belakang pula kita dapat sekali dengan absorber yang ada subtank lah. Korang akan dapat sekali dengan rack box yang bersaiz 45 liter lah. Untuk spek enjin Kiwi ni 174cc, single cylinder, single overhead cam, dan horsepower yang dihasilkan lingkungan dalam 18.2 horsepower. Conclusion untuk video ni, kalau korang cari motor skuter yang murah kategori urban, yang inilah kategori paling murah dan sisi besar. Feature-feature menarik patut bagi. So kalau korang berminat dengan Kiwi ni, isi video dekat bawah. Bye bye.